Jadi kesudahnya pada penghujungnya langsung tidak ada cerita sama ada GDI tak bayar, tetapi dia mengajak orang lain pula masuk di dalam grup dia. So bagi saya terangkan secara terperinci tentang perniagaan GDI ini. Okey, kita start. Apakah itu GDI? GDI ni singkatan daripada sebuah company yang nama penuh aja Global Domain International. Apa perniagaan? Ia merupakan sebuah web hosting company. Jadi sewa tapak web hosting company itu, kalau kita sewa tapak web server mereka sebesar 100 MB dan dengan sekali pendaftaran domain kita tu, mereka mengenakan cas sebanyak $10 setiap bulan. Maksudnya lebih kurang lebih kurang RM35 setiap bulan. Jadi saya nak terangkan, mungkin ada di antara kita masih was-was apa tu domain, apa tu web hosting. Domain adalah nama website kita yang kita daftarkan, dan nama website itu adalah unik dan tidak ada siapa yang mempunyai nama website seperti kita. Jadi untuk bagi contoh, saya mudah terangkan macam ni. Kalau kita nak mendaftar sebuah kedai, sebelum kita nak buka kedai, kita kena pergi dekat jabatan pendaftaran perniagaan. Kita kena daftarkan nama perniagaan kita. Itu adalah domain. Kalau kita pergi, contohnya kita nak daftar nama perniagaan kita, perniagaan saya namanya Maybank Sendirian Berhad. Tentu permohonan kita tu ditolak, pasalnya sudah ada company lain menggunakan nama Maybank. Jadi nama kita tu perlulah unik, tak ada orang lain pakai. Kita belum lagi memerlukan apa-apa perniagaan, kedai kita mungkin belum sewa lagi ke, tetapi kita kena daftarkan nama perniagaan kita. Jadi itu adalah domain. Seperti juga di dalam dunia internet, okey, untuk kita mempunyai website, kita kena daftarkan nama website kita dulu. Kalau macam di Malaysia ni, kalau tak salah saya, purata satu domain tu mereka akan cas lebih kurang RM40, bergantung kita nak .com ke .net ke. Walaupun kita belum ada website lagi, kita kena daftar dulu nama domain kita. Ada yang mahal, kalau .com, .my ke macam kat negara kita mungkin mahal sikit kot. Okey, tapi kalau .com lebih kurang RM40 saja. Okey, itu baru pendaftaran domain. Sebab itu bila kita daftar domain, kita kena search dulu sama ada tak orang lain yang pakai nama tu. Okey. Jadi untuk kita mudah faham, kita ingat domain itu adalah nama website kita yang kita perlu daftarkan. Contoh macam pendaftaran perniagaan tadi. Okey, nak terangkan apa itu web hosting. Web hosting adalah company yang menyediakan ruangan di dalam server mereka untuk kita meletakkan file website kita supaya boleh dilihat oleh sesiapa yang tahu nama website atau domain kita. Macam saya maksudkan tadi, apabila kita dah daftar nama perniagaan kita, nama ABC Sendirian Berhad, apabila kita nak mulakan perniagaan, kita perlukan tapak. Macam lot kedai ke, rumah kedai ke, okey, kita perlukan tapak. Kita perlu sewa tapak tu ataupun kita boleh beli sendiri. Itu tapak tu adalah web hosting, tempat di mana kita nak letakkan file-file website kita ke dalam tapak tersebut. Jadi kalau kita nak memulakan perniagaan, kita sewa tapak kedai, shop lot dan sebagainya, itu adalah web hosting. Kemudian baru kita letakkan barang-barangan yang ingin kita jual di dalam kedai kita tersebut. Okey. Untuk lebih faham, saya buat lakaran seperti ini.